Korang perasan tak, jumlah pelarian dengan pencari suaka yang daftar bawah UNHCR dekat negara kita ni makin hari makin mencanak naik. Kalau dulu tahun 2021, jumlah mereka ni baru sekitar 179,000 orang, tapi sekarang, angka tu dah lepas 215,000 orang. Jadi, persoalan besar dia sekarang ni sebenarnya ke mana hala tuju mereka ni semua? Selama ni kita duk dengar cerita yang pemegang kad UNHCR ni cuma duduk kat Malaysia ni sementara saja, tunggu masa nak dihantar ke negara ketiga ataupun nak balik negara asal bila keadaan dah aman. Tapi, kalau kita tengok realiti kat lapangan sekarang ni, lain macam pula jadinya. Dengar cerita, cuma segelintir saja pelarian yang berjaya dapat peluang ditempatkan semula ke negara ketiga setiap tahun. Dalam masa yang sama, kita pun tahu konflik kat negara asal mereka macam dekat Myanmar tu masih tak habis-habis, macam tak nampak pun bila nak tamat. Jadi, bila keadaan jadi macam ni, automatiklah jumlah pemegang kad UNHCR kat sini makin bertambah setiap tahun. Yang paling buat kita rasa risau, ada kes yang pelarian ni dah duduk Malaysia berpuluh-puluh tahun. Ada yang datang masa muda-muda dulu, lepas tu kahwin, beranak pinak dan anak mereka pula lahir serta membesar kat sini. Benda ni lah yang buat ramai rakyat kita mula tanya, kalau mereka ni tak dihantar ke negara ketiga dan tak balik negara asal, sebenarnya apa rancangan jangka panjang kerajaan untuk mereka ni? Adakah Malaysia ni masih lagi negara transit ataupun secara tak rasmi, negara kita ni dah jadi tempat penempatan jangka panjang untuk beratus ribu pelarian ni? Kita ni bukan nak cakap pasal tak ada perasaan atau tak nak tolong orang susah, sebab kita semua tahu Malaysia ni memang negara yang prihatin kalau ada orang kena musibah perang. Tapi dalam masa yang sama, kerajaan pun ada tanggungjawab besar nak jaga dasar imigresen, keselamatan negara dan yang paling penting, kepentingan kita semua rakyat Malaysia. Bila jumlah ni makin naik, macam soalan pasal dasar awam timbul. Fasiliti awam kita ni mampu ke nak tampung pertambahan populasi ni sampai bila-bila? Peluang kerja untuk orang tempatan kita macam mana pula? Sistem penguatkuasaan kita ni ada ke kapasiti yang cukup nak pantau komuniti pelarian yang makin besar ni? Belum lagi kita cakap pasal generasi kedua dan ketiga yang lahir dan membesar kat sini, apa jadi dengan status mereka masa depan nanti? Yang paling penting sekarang, ada ke kerajaan dah sediakan pelan yang jelas nak uruskan semua ni untuk tempoh 10, 20 atau 30 tahun akan datang? Kebimbangan rakyat ni bukan benda yang boleh buat main atau pandang enteng saja. Makin lama isu ni dibiarkan, tanpa penjelasan yang telus, makin banyaklah persoalan yang timbul pasal masa depan dasar pelarian kita. Dah tiba masanya kerajaan tampil bagi gambaran yang jelas sebab rakyat berhak tahu apa perancangan jangka panjang untuk lebih 215,000 pemegang kad UNHCR yang ada kat sini. Sebab kalau jumlah ni terus meningkat tanpa ada jalan penyelesaian yang nyata, sampai bila-bila pun persoalan yang sama akan terus bermain kat fikiran kita semua, sampai bila benda ni semua nak berterusan?